Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya berada di Stadium Indra Mulia Ipoh. Kru TV PSL 11 berkesempatan turun padang bagi membuat liputan penutupan tirai Bazar Buku Perak 2026 Anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak yang berlangsung pada hari Ahad 26 April 2026. Program yang bermula sejak 23 April itu berjaya menarik ribuan pengunjung dengan pelbagai aktiviti menarik dan penuh ilmiah. Antara pengisian pembukaan program pada pagi ini ialah sesi bual bicara bertajuk Di Sebalik Tirai Besi yang dihoskan oleh saudara Kamal Effendi, seorang penganalisis jenayah terkenal. Turut bersama sebagai panel ialah Puan Nurihan Yusof, Pengerusi Perlindungan Kanak-Kanak Negeri Perak, Puan Syahiran Ibrahim, Pegawai Psikologi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Batang Padang, serta Encik Ramlan Ramli, Penolong Pegawai Psikologi dari Jabatan Penjara Sungai Buloh. Tiga kemahiran yang berbeza daripada tiga ahli panel, satu daripada penjara, yang kedua daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan yang ketiga Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak. Terima kasih kerana berada di sini. Baik, saya teruskan. Macam tak easy baik. Puan Nurihan. Yang lepas sebab ada buku ada buku. Di ruang dalam stadium pula, pelbagai jualan buku daripada penerbit-penerbit terkenal membuka reruai masing-masing untuk dikunjung para pengunjung. Pelbagai genre buku ditawarkan sekaligus menjadikan suasana bazar ini sebagai syurga buat pencinta ilmu dan pembaca. Selain itu, Bazar Buku Perak turut menampilkan personaliti televisyen terkenal Farah Adiba menerusi satu lagi sesi bual bicara menarik bertajuk Move On, Move Strong yang mendapat sambutan hangat daripada para pengunjung. Seperti ribut yang Melayu. Kita tak sangka benda ni akan berlaku. Jadi Bersama saya sekarang ini adalah Puan Farah yang merupakan pengunjung Bazar Buku Perak. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Puan bersama siapa hari ini? Saya bersama family datang sinilah. Apa fokus utama Puan datang ke Bazar Buku Perak hari ini? Fokus saja bawa anak-anak datang tengok buku, bagi dia pengalaman lah daripada kecil pasal buku ni. Oh, semoga Puan gembira lah dengan program yang dianjurkan oleh tim kami. Okey, baik. Terima kasih. Kalau tadi saya dah bawa anda melihat aktiviti dan pameran yang berada di dalam stadium, sekarang mari kita lihat apa yang ada di luar stadium. Jom. Di ruang legal stadium pula, pelbagai pameran daripada jabatan dan agensi kerajaan turut diadakan. Antara reruai yang mencuri perhatian ialah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Tentera Darat Malaysia dan pelbagai lagi agensi keselamatan negara. Pengunjung bukan sahaja dapat melihat dengan lebih dekat jentera pasukan Barisan Hadapan Negara, malah berpeluang beramah mesra bersama anggota bertugas. Menariknya lagi, di kemah pameran lain turut berlangsung sebagai aktiviti sempena sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Utara yang membawa kelainan tersendiri dalam penganjuran Bazar Buku Perak tahun ini. Para pengunjung dapat mengenali budaya serta keunikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia melalui aktiviti interaktif yang disediakan. Bukan sahaja pengunjung disajikan dengan pelbagai lembaran ilmu, malah mereka turut berpeluang meneroka pengalaman baru yang cukup menarik sepanjang berada di bazar ini. Mesti membeli dan menjalankan pelbagai aktiviti yang disediakan? Jangan risau, ada pelbagai vendor makanan dan minuman yang disediakan untuk anda beli.
Bagi yang ingin menghilangkan lapar dan dahaga pula, tidak perlu bersusah payah keluar dari kawasan stadium kerana pihak penganjur turut menyediakan pelbagai jualan makanan dan minuman di dalam serta luar stadium untuk kemudahan pengunjung. Cuci mata sudah, suruh ke buku pun sudah, makan juga sudah. Jadi, apakah hal veterina bagi penutup tirai hari terakhir Bazar Buku Perak 2026 ini? Kali ini, pihak penganjur membawakan Nona Precious sebagai artis jemputan penutup tirai selepas berlangsungnya pertandingan nyanyian Norat Perak yang meriah dengan penuh bakat. Itulah antara aktiviti menarik yang sempat kami kongsikan sepanjang liputan hari terakhir Bazar Buku Perak 2026. Semoga pada tahun hadapan TVPSS Sedas sekali lagi berpeluang menyaksikan idea-idea baru dan lebih hebat daripada perpustakaan awam negeri Perak. Tahniah dan syabas diucapkan kepada seluruh pihak penganjur atas kejayaan penganjuran Bazar Buku Perak 2026. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada episod seterusnya. Saya Nur Amani Humairah, TVPSS Sedas. Assalamualaikum dan jumpa lagi.